Of course, sekarang ni dunia keras, semua nak cari duit lebih, nak menjana pendapatan lebih. So ini antara modus operandi yang tengah hot sekarang lah, yang panas. Cumanya itulah, bila kita bercakap berkenaan dengan scam-scam, teknik scam yang sekarang ini, yang memang kata evergreen lah, dulu kini dan selamanya. Pelaburan, duit nak cepat dan sebagainya. Untuk ibu bapa yang sedang menonton sekarang ni, bagaimana untuk mereka memastikan ini panggilan ni scam ke ataupun betul ke, apa ciri-cirinya tu? Okey, saya selalu cakap beginilah, ilmu pengetahuan itu penting tentang SOP dan prosedur. Bila kita tahu SOP dan prosedur, kita tahu yang call kita itu bukanlah polis yang sebenar, bukanlah LSDN, bukanlah mahkamah. Sebab mahkamah takkan call orang, polis pun takkan call anda untuk jalankan siasatan hanya melalui dalam telefon dan menerima report. Itu semua cerita-cerita ataupun kita cakap tentang SOP prosedur. Yang lebih menarik dan lebih kita kadang-kadang tak masuk akal apabila seseorang itu menerima panggilan telefon daripada sebuah syarikat yang mengatakan dia ada berhutang dengan syarikat tu, dan polis ni pula call dia, okey, awak ada hutang dengan syarikat ni, kita nak kerja awak untuk bayar hutang ni, nak mendakwa awak kerana berhutang. Itu kan clear cut tidak mengikut SOP dan prosedur. Polis tak buat kerja untuk collect duit bagi pihak syarikat-syarikat lain. So kita cakap tentang SOP prosedur ni, inilah ilmu dan juga kesedaran yang harus dan wajib seluruh rakyat Malaysia tahu. Yang mana saya lihat berdasarkan pada pengamatan saya, kalau letak grade A, B, C, D, E, rakyat Malaysia level pengetahuan dia tentang SOP, prosedur dan keselamatan digital, minta maaf, semua grade D. D masih rendah lagi.